Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang dikasihi Fadhil pengurusi majlis, Tuan Imam serta seluruh ahli jabatan kuasa, kasihi Tua Kampung dan ahli-ahli qaryah, tuan-tuan perempuan yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Pertama, saya bersyukur kerana dengan limpah kurnianya saya dapat sampai lagi di Masjid Repuh ni. Saya tak tahu dan tak ingat pernah sampai ke tidak. Tapi kok Batu Kurau ni kerap dah duk mai. Ustaz Ishak panggil saya mai lah kalau ada masa. Tuan-tuan dan hormati sekalian, saya suka bila dijemput datang ke sini, mana-mana kawasan sebelah Batu Kurau ni. Dia rasa macam balik kampung. Mak ayah saya orang Ijuk, Sungai Jerneh, dan ada lagi mak ayah. Dan tadi pun saya cakap kat dia nak mai di Repuh. Dia tahu kawan-kawan dia ramai di Repuh ni, tapi mati dah. Anak-anak kawan dia ramai lah dia tu. Kerana sama-sama meniaga kerbau. Kalau belah Ijuk tu Ma'ruf, Toki kerbau apa tahu lah kot. Dulu saya ingat kau belah Batu Kurau ni patih kerbau ninggal belakang dah. Itu patih misai lah apa. Kawan-kawan ayah saya. Jadi saya nak main tadi dia kena salam lah kalau ada kawan-kawan dia yang kenal dia lagi. Umur sekarang 86 tahun. Tentu ada hormati sekalian, malam ni kita nak menyambut satu sejarah hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang bila tiba Muharram kita sambut hijrah. Tapi kalau ikut sejarahnya dia tak apa kena. Kerana hijrah dia tak berlaku bulan Muharram. Hijrah dia berlaku pada bulan Rabiul Awal. Itu hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bulan Muharram ini bulan permulaan tahun baru tahun Islam. Kalau dalam bulan Masihi itu Januari, bulan 1 kan. Tapi dalam bulan Islam ialah Muharram. Ini bulan pertama dalam bulan Islam. Jadi oleh kerana bulan 1 Muharram ni bulan 1, Zulhijjah bulan 12, maka bila tiba bulan 1 kita sambut tahun baru Islam. Sebenarnya kita sambut tahun baru Islam kerana tahun baru Islam ni bermula pada bulan Muharram. Bermula pada bulan Muharram 1. Kalau kita nak cerita tentang sejarah hijrah dia tak berlaku bulan Muharram. Dia berlaku bulan Rabiul Awal. Tuan-tuan dan hormati sekalian, banyak peristiwa-peristiwa besar dia berlaku pada bulan Rabiul Awal. Khasnya hijrah. Nabi keluar daripada rumah pada 28 Safar. Naik atas Jabal Sur. Duduk atas Jabal Sur 3 malam. Jadi 1 Rabiul Awal Nabi keluar daripada Jabal Sur menuju ke Quba. Sampai di Quba 8 Rabiul Awal. Lepas pada itu duduk di Quba, bina masjid pertama dalam Islam, Masjid Quba. Siapa yang duduk pergi Mekah, pergi Madinah, pergi umrah, dia tahulah Masjid Quba.
Lepas pada siap bina Masjid Quba, dulu bina masjid mudah aja. Dan ni nak bina masjid siap setahun baru siap, juta. Dulu mudah aja. Lantai pasir. Bumbung langit. Lepas pada tu kelilingnya bubur apa dia, kayu-kayu sikit tu, dan tempat tu diisi masjid lah. Dia kata buat masjid per 3 hari. Daripada Quba Nabi bergerak pergi ke Yathrib, Madinah orang panggil hari ni, dan bina pula di sana Masjid Nabawi. Sampai di sana 12 Rabiul Awal. Jangan silap pula kata hijrah bulan Muharram. Ini silap. Satu. Yang kedua, berlaku juga bulan Rabiul Awal. Ada ulama menyebut ialah Isra wal Mi'raj. Yang terkenal Isra wal Mi'raj ni berlaku pada bulan Rajab. Bulan Rajab ni kita sambut bulan Isra wal Mi'raj. Tetapi ada juga ulama mengatakan Isra wal Mi'raj pun berlaku pada bulan Rabiul Awal, bukan bulan Rajab. Ada khilaf yang itulah. Yang kita ingat bulan Rabiul Awal yang paling besar ialah hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal, hari Isnin tengah jah. Berlaku juga pada 12 Rabiul Awal wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin, pada 12 Rabiul Awal. Maknanya bulan Rabiul Awal ini banyak berlaku sejarah dan sirah yang besar. Tetapi bulan Rabiul Awal ni bulan biasa. Dia bukan bulan special pada macam bulan-bulan lain. Tak tahulah kita boleh faham ke tak? Bulan dalam Islam ini ada yang Allah sebut nama dalam Quran. Ada yang Allah Ta'ala tak sebut nama tapi sebut secara umum. Tapi dia bulan besar. Bila kita belajar, kita akan jumpa Syahrul Haram, bulan-bulan mulia. Sebab makna haram tu mulia. Sebab tu kalau kita duduk di Mekah, dia nak tunjuk ke Masjid Haram tu tulis haram, ilal haram, ke haram. Kita boleh sebut haram ni macam kata lah kan, haram. Ada dia macam maki sikit, tambah kata anak haram. Tu Melayu. Ada. Tapi haram ni mulia. Ada. Ilal haram. Sebab tu kalau kita pergi duduk di Jeddah kan, naik teksi, kita sebut kita nak pergi haram, dia bawa pergi ke Mekah. Ada. Kalau kita duduk di Madinah, duduk di Madinah, kita pergi ke mana-mana luar daripada Madinah ke, pergi ke apa dia ni, Uhud ke, pergi ke Badar ke, kalau kita nak balik naik teksi naik apa, kita sebut kat dia, saya nak pergi haram, dia akan bawa balik ke Madinah. Kerana makna haram itu mulia. Di dalam Al-Quranul Karim ada bulan haram, bulan mulia. Tuan-tuan tahu tak bulan mulia? Ada berapa bulan mulia? Pertama, Zulkaidah. Yang kedua, Zulhijjah. Yang ketiga, Muharram. Ini bulan kita ada. Ini termasuk daripada bulan-bulan mulia. Kemak. Satu lagi tak kemak, dia duduk asing. Bulan apa? Bulan Rajab. Pandai. Nah itu, bulan Rajab. Jadi ada 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang mulia. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Tapi Maulid Nabi tak berlaku bulan ni, hijrah pun tak berlaku bulan ni, wafat Nabi pun tak wafat bulan ni, dan Isra wal Mi'raj pun ada ulama kata tak berlaku bulan ni. Bulan biasa. Ada lagi bulan yang lebih mulia, yang lebih besar daripada bulan haram ini, yang Allah sebut nama dia terus dalam Quran. Satu saja. Yang lain tak sebut. Tadi dia sebut secara umum Syahrul Haram. Bila sebut Syahrul Haram, 4 bulan ni. Ada satu nama dalam Quran yang Allah sebut sebiji nama dia. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran.
bulan Ramadan diturunkan padanya Quran. Maka hijrah tak berlaku bulan Ramadan. Maulid Rasul tak berlaku bulan Ramadan. Maknanya bulan Rabiul Awal ini bulan biasa. Bulan biasa. Bukan bulan haram yang 4 tadi, dan bukan bulan Ramadan yang Allah Ta'ala sebut. Kita pun, Nabi pun sebut kelebihan bulan Ramadan, keberkatan bulan Ramadan, kebesaran bulan Ramadan. Tak. Kalau kita sebut hari apa yang mulia dalam Islam? Yang panggil Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Penghulu hari ini ialah hari Jumaat. Tapi Nabi lahir hari Isnin. Sebab tu Nabi selalu puasa hari Isnin. Kerana Nabi syukur hari itu hari kelahiran dia. Dan kita juga pun sunat berpuasa hari Isnin sebagai tanda syukur kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan hormati sekalian, sengaja Allah tak lahirkan Nabi di bulan-bulan haram. Sengaja Allah tak jadikan haram hijrah Nabi itu pada bulan-bulan seperti bulan Ramadan. Kerana kalau kita buat ibadat di bulan Ramadan, kita sebut apa? Kita nak ambil berkat bulan Ramadan. Kalau lahir bulan Ramadan, berkat. Kalau mati bulan Ramadan, dengan berkat bulan Ramadan. Kita berdoa begitu, ya Allah, dengan berkat bulan Ramadan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan bulan itu yang mulia, tetapi Nabi yang mulia. Maknanya Rabiul Awal bulan ni biasa dah jadi mulia sebab Nabi hijrah bulan tu. Rabiul Awal menjadi bulan biasa. Kenapa Rabiul Awal mulia? Sebab Nabi lahir bulan tu. Maknanya kalaulah takdir ulama kata Nabi lahir bulan Ramadan, bimbang takut orang kata mulianya Nabi sebab bulan Ramadan, mulianya Nabi sebab bulan Muharram, mulianya Nabi sebab bulan. Tidak. Sengaja Allah jadikan peristiwa-peristiwa besar ini pada bulan biasa, dan bulan tu menjadi mulia sebab Nabi SAW. Kerana Nabi insan yang mulia. Faham? Nabi SAW berhijrah. Sepanjang hidup Nabi SAW, Nabi tak pernah keluar daripada Hijaz ataupun negara Arab. Hijaz, Nabi tak pernah keluar. Kecuali satu tempat je Nabi pergi. Nabi, ataupun kita panggil bahasa sekarang, Nabi tak pernah pergi luar negara. Kecuali satu tempat saja Nabi pergi. Nabi pergi ke Syam. Hari ini panggil Syria. Termasuk juga Syam masa dulu Palestin. Sepanjang hayat Nabi SAW, Nabi pergi 3 kali ke Syam. Nabi pergi. Yang pertama Nabi pergi ketika dia mengikut Abu Talib, bawa barang dagangannya pergi berniaga di Syam dan di Syria pertama. Yang kedua Nabi pergi ke Syam, Nabi pergi ke Syria kerana bawa barang dagangan Khadijah radhiyallahu anha, umur 25 tahun masa tu, balik pada tu dikahwin dengan Khadijah. Yang ketiga Nabi pergi ke Syam ketika berlakunya Isra wal Mi'raj. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masa tu Palestin masuk Syam. 3 kali Nabi pergi.
Lepas pada tu Nabi tak pernah keluar daripada Hijaz. Tuan-tuan sekalian, kalau kita baca sejarah, saya suka sebut sejarah, tak tahu kan suka dengar tak tahulah. Negara yang kaya dulu, masa ni Amerika, orang Amerika pakai cawat lagi. Zaman batu lagi, Amerika tu baru sangat lagi, bengong lagi, bodoh lagi, pakai cawat lagi. Tapi ada satu negara yang kaya pada ketika itu, Yaman. Yaman negara kaya. Di satu tempat situ ada satu tempat yang dipimpin oleh Ratu Sabak. Ratu Sabak tu kita panggil Puteri Balqis. Bahkan dalam Al-Quranul Karim ada satu surah, nama surah tu surah Sabak. Punya terkenalnya kaya. Satu-satu negara yang dia boleh buat empangan yang besar, empangan ma'arif. Dia boleh salur air kepada penduduk Yaman, dia boleh salur air kepada kebun-kebun di Yaman. Yaman kaya. Macam tu. Masa tu Hijaz miskin, Saudi lah ni miskin. Sebab tu Nabi Sulaiman alaihi salam yang membina Masjid Al-Aqsa, dia keluar daripada Palestin, dia pergi ke Hijaz. Bila dia nak masuk ke bila dia nak masuk ke Yaman, dia berhenti di satu tempat. Tu yang Nabi Sulaiman berhenti. Nabi Sulaiman ini dia banyak tentera. Manusia tentera dia, jin tentera dia, binatang tentera dia, burung tentera dia. Di antara yang menjadi tentera Nabi Sulaiman, dan tentera ni dia macam-macam jenis tau. Tentera udara, tentera darat, tentera laut. Nabi Sulaiman dah ada. Nabi Sulaiman dah ada. Tentera udara, burung. Sampai ke hari ni tuan-tuan sekalian, orang-orang Arab dia suka bela burung lang. Bahkan Arab-Arab yang kaya-kaya tu, kalau kita rajin duk tengok macam mana mereka bela burung, dia boleh sewa kapal terbang khas untuk bawa burung lang punya Arab lah ni. Dia punya kuku dia punya kaki dia punya apa semua. Kerana zaman dulu burung lang ni boleh buat tentera. Memang burung lang ni kuat. No. Kalau kita tengok dia boleh pegang kambing tu, dia gunung tu, dia boleh angkat kambing lepas turun. Tu kuku burung lang tu. Jadi dilatih zaman Nabi Sulaiman boleh jadi tentera udara. Bukan kata semua burung ikut dia, burung-burung yang terlatih. Kita tahu kan Allah pun sebut dalam Quran, bila Nabi Sulaiman berhenti, Nabi Sulaiman tengok ada satu tentera dia tak ada. Nama dia Hudhud. Hudhud, burung Hudhud. Sekarang ada burung Uhud. Bahkan orang duk riuh di Taiping, burung Uhud mula buat rumah persinggahan dia. Tak tahu ada tak ada terpindah apakah. Itu Hudhud. Burung ni burung yang cerdik dan pintar, burung Uhud. Nabi Sulaiman latih burung Uhud, dia jadi tentera perisik. Dia tentera perisik. Sebab tu binatang-binatang ni tu, bila kita latih dia, dia akan boleh bekerja untuk kita. Macam beruk. Ada? Bila latih beruk, dia boleh kerja untuk kita beruk ni. Tahu tak? Ada orang cari makan dengan beruk. Bergelak pula kau betul kurang ni. Dia berdua ni bukan tahu apa. Itu pun semua. Hak ambil petai, hak ambil jerin, hak ambil pos derian tak lah kan. Ambil nyo apa semua ni dengan beruk. Sebab dia dilatih. Ni makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala buat untuk berkhidmat dengan kita. Sebab kita khalifah. Betul tak? Dia berkhidmat dengan kita. Bila latih dia boleh. Dia boleh. Sebab tu Nabi Sulaiman dulu latih burung, binatang apa semua ni boleh jadi tentera dia untuk menguatkan dia.
termasuk kucing. Asal termasuk kucing ni panjang cerita. Kucing asalnya dia berkhidmat dengan kita. Asalnya, betul tak? Bila kita bela kucing apa yang khidmat untuk kita? Takat tikus. Ada tikus-tikus dia takak riuh kat rumah dulu apa semua khidmat. Bahkan kucing dulu, saya kecil-kecil dulu, kucing bila kita lepas dia di luar, dia boleh pergi tangkap burung wak-wak buat balik kat tuan dia. Saya ingat gitu, betul tak? Dia boleh tangkap burung puyuh buat balik kat tuan dia. Dia punya bila dilatih. Tapi lah ni dah terbalik dah. Orang jadi hamba kat kucing, bodoh. Betul. Dia jadi terbalik dah zaman lah ni. Ada tak makan dah, tak ikan, tak makan dah semua nak kena beli makanan pun semua. Itu dulu pun nak tidur hamba kucing luar kan, kita tidur dalam lah, nak tidur dekat kucing, bodoh apa. Betul. Makhluk Allah Ta'ala buat ni untuk kita, tapi dah terbalik dah. Belah kucing bagi gemuk monteng, tikus lalu ke depan tengok. Ada siapa yang makhluk ni sudah tak berkhidmat kita? Siapa dia? Sebab kita lah. Sebab kita tak ajak dia, tak latih. Yang paling bodoh musim raya beli baju raya sama dengan anak sekali kucing. Tempah pula baju raya. Ada orang-orang zaman orang tua kita dulu kot repuh dulu tak macam tu kan belah kucing kan. Ada kata macam orang gila sekarang ni? Tak. Entah silat. Orang kita belah beruk, belah kerah orang dulu. Sebab dia berkhidmat dengan kita. Allah buat sebab kita ni khalifah. Cuma kita kena bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi ni. Tapi lah ni dah kok pekan belah beruk, belah kerah. Pergi pakai pampers, basuh punggung dia. Tengok kerja lah ni. Dukung dia. Pergi mandi. Bukan ada kerja apa, tak ada kerja apa. Yang syok lagi tau. Kalau kucing ke apa, kucing masuk rumah, mai anak mama. Bila beranak dia? Enggak. Sebab itu tuan-tuan, kita ni benar ni, kita mari ke dunia ni tahu kita ada kerja yang besar. Allah sebut fa'aqin wajhaka lid-dinil qayyim dalam surah Rum. Fa'aqin wajhaka, angkat wajah kamu, angkat muka kamu kerana agama yang benar ini. Berjuang, angkat wajah kamu lid-dinil qayyim, kerana agama yang benar ini, angkat. Maksud macam mana? Kita tak bermusuh dengan siapa-siapa, dan siapa-siapa pun boleh berkawan kita. Tapi kalau orang hina agama kita, kita angkat muka kita, mempertahankan agama. Kalau orang mempermain-mainkan kita, mengejek-ejekkan kita, fa'aqin wajhaka lid-dinil qayyim, saya akan angkat wajah saya untuk bela agama yang benar. Ini orang Islam. Kita ada tugas yang besar, kena perhati tengok. Baru ni ada satu kenyataan, nama projek KOM nama. Dia marah kat satu Cina ni. Ada, dia kata Cina sesat. Ada, dia kata kat seorang ni, bukan kata semua tau. Dia kata Cina sesat, dia kata. Dia kata ada nama Cina produk radio duk main dalam TikTok, saya pun tengok. Dia marah kawan tu. Bila dia pergi kata begitu, Cina-Cina hak tak suka kat Cina ni semua bangun bela sebab kata kat seorang bangsa aku sesat. Tak boleh. Maknanya kita tak kira itu semangat yang ada pada mereka. Tapi kita, kalau ada orang kata kat orang kita, ni bukan saya sebut politik dah, tapi orang kita parti ajaran sesat, orang kafir yang kata pula pada bangsa kita, mungkin berbeza parti politik dengan kita. Orang kita tak kata apa, kata pi mujuk pun kata. Yang kata tu kafir, kata kau Islam sesat. Orang kita relax, pi kata pi. Apa tahu tu? Orang kita. Tapi kalau depa pi kata seorang pakat bangun habis. Sampai kawan tu tarik balik kenyataan, tarik balik. Sebab kita tak ada fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Angkat wajah kamu untuk agama yang benar. Ini bukan soal politik dan soal sekarang saudara. Tak ada saudara.
Kamu tak boleh kata sebarangan. Tapi semangat tu tak ada pada kita. Sebab tu saya sebut kita ada tugas yang besar mai ke dunia ni. Bukan tugas nak buat kerja benda-benda yang tak patut, buang masa. Sebab bila kita fikir tentang sejarah umat Islam, keadaan umat Islam, banyak benda kita kena buat. Itu kadang-kadang orang kita duit pencen dia habis dengan beli makan kucing. Bukan ada apa. Saya biasa tanya, ni peruntukan untuk kucing berapa sebulan? 1,000. Tak cukup minta anak-anak. Tu tak apa tuan-tuan. Ada satu tempat dia buat rumah kucing sebelah rumah dia. Rumah kucing sebelah rumah dia. Tuan-tuan tahu berapa harga rumah kucing? 200,000. Rumah kucing saja. Kucing pun tak minta rumah tu. Rumah macam tu. Dia pun tak. Adakah kucing berasa seronok duduk rumah banglo? Ada. 200,000. Kalau bagi kat repuh ni seorang 550,000 beli 4 biji rumah apa? Kalau buat sendiri. Ni ceritanya Nabi Sulaiman dulu sebut, saya nak sebut Nabi Sulaiman dulu, semua ni makhluk-makhluk ni jadi tentera dia, termasuk burung Uhud. Yang nak ceritanya burung Uhud tadi ni, bila dia berhenti situ, dia jalankan tugas dia. Dia nak pastikan raja lagi Nabi ni selamat. Dia kena terbang tengok kok ada apa-apa terancam. Lepas tu dia terbang. Sulaiman tengok ada lubang mana api Uhud. Dia terbang, dia tengok jauh. Dia nampak satu perkampungan. Dia pergi dekat sana. Dia nampak satu kerajaan. Dia tengok lagi. Kerajaan ini, raja dia perempuan. Nama Balqis. Dan kerajaan ini maju, kaya. Tapi dia sembah api. Dia tak sembah Allah. Dia syirikkan Allah. Lalu dia balik. Nabi Sulaiman tiba-tiba balik. Dia bagi laporkan Nabi Sulaiman. Sulaiman marah dia lampau semua. Nak cerita bukan nak cerita kisah Balqis dengan Sulaiman, nak cerita kata Yaman dulu kaya. Kaya sekaya-kayanya. Arab Saudi miskin. Orang Arab masa tu miskin. Pasal apa miskin? Mereka kerja perang. Aus dengan Khazraj perang. Badui sama Badui perang. Kabilah sama kabilah perang. Sebab tu mereka miskin. Orang Melayu pun jadi miskin pasal dia banyak perang. Puak ni, geng ni, parti ni. Itu yang jadi susah. Lepas tu berkelahi pula, tubuh parti baru pula. Kelahi tubuh parti baru pula. Tak tahu nak ada berapa puluh parti ni. Ada. Dia akan jadi lemah. Tuan-tuan, lemah. Itu. Perpecahan ni banyak. Sebab tu saya tengok, ya Allah, apalah cerita. Bangsa Arab dulu ni, itu ya. Banyak sangat Arab tu. Sebab tu Arab tu berpecah, berkelahi, bergaduh. Jadi Yaman ni dia bina kemajuan. Tapi Allah sebut watilkal ayyamu nudawilha bainan nas. Aku jadikan hari bersilih ganti di kalangan manusia. Sekarang Yaman negara yang termiskin. Dia pun kata kalau pergi airport dia sempadan dia tu kan. Kan kita bila nak masuk satu negara ada sempadan. Sempadan dia tamat dengan rantai lah. Sepadan negara tu. Bukan pagar rumah kerana lembu kan tak. Sepadan negara tu ikat dengan rantai lah. Nak cerita kata miskinnya Yaman tu. Kan? Baik, yang saya nak ceritanya, Nabi hijrah, Nabi tak pergi ke Yaman masa tu. Dan banyak lagi negara-negara yang kaya. Contohnya Iraq kaya. Iraq dah bangun Baghdad kaya. Hebat. Rom dan Parsi hebat. Tapi Nabi pergi satu tempat yang tak siapa pun tak tahu. Nama dia Yathrib. Yathrib ni di situ ada satu puak nama dia Aus. Lagi satu puak nama dia Khazraj. Dua-dua ni Arab tapi kerja perang beratus-ratus tahun. Di situ pula ada Yahudi. Yahudi tu kan cucuk bagi perang. Mereka kerja Yahudi dia cucuk bagi perang sebab bila berperang orang lemah. Dulu Peklah panggil Yahudi macam tu. Dia mengambil kesempatan celah-celah lemah tu. Tu Yahudi. Negara Madinah
Masa tu tak terkenal. Tapi bila Nabi sampai kat situ sallallahu alaihi wasallam, tak panggil dah Yatrib, tukar Madinah. Kalau anak-anak kita mengaji bahasa Arab tahu Madinah ni makna bandar. Daripada tak tahu apa. Dan Nabi dalam hadisnya, Nabi tak suka lagi Madinah orang panggil Yatrib. Nabi tak suka panggil Madinah. Bukan sekadar Madinah saja, Al-Munawwarah, yang bercahaya-cahaya dengan cahaya iman yang ada dalam hati umat Islam pada ketika itu. Tuan-tuan sekalian, dalam banyak-banyak sejarah yang berlaku kepada Nabi SAW, hijrah diambil buat tahun. Hijrah diambil buat tahun. Masa bila hijrah dia diambil buat tahun? Di zaman Sayyidina Umar baru buat tahun. Sebelum tu, sebelum tak ada tahun hijrah. Waktu Nabi lahir guna tahun apa? Waktu Nabi lahir guna tahun Gajah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kerana orang Arab tengok satu peristiwa yang besar, tentera-tentera bergajah datang daripada Yaman, datang nak roboh Kaabah. Mereka tengok bagaimana Allah hantar burung-burung buat batu-batu hancur, lepas batu-batu panas di atas tentera bergajah tu, jatuh tersungkur habis. Mereka tengok dahsyatnya peristiwa itu. Lalu mereka jadikan yang tu tahun, dinamakan tahun Gajah. Orang Kristian lepas daripada Nabi Isa diangkat naik ke langit, masa Nabi Isa ada, Kristian tak ada lagi. Kristian tak ada masa Nabi Isa ada. Yang ada satu Yahudi. Lepas Nabi Isa naik ke langit, orang Yahudi ni dia pun bahagian Yahudi, dia nak buat agama dia sendiri. Tu dia buat Nasara. Dia buat Nasara. Yahudi pun agama rekaan juga. Tu dia buat agama baru. Dia reka lah anak Tuhan, bapa Tuhan, salah satu daripada 3 Tuhan, dia panggil Trinity. Tu dia buat Nasara. Jadi dia pun bila dia mengagungkan Nabi Isa sebagai anak Allah, orang Nasara. Orang Islam muliakan Nabi Isa sebagai Rasulullah. Beza. Bila begitu, orang-orang Nasara dia akan buat satu tahun dia. Tahun dia nama Isa, Masihi Isa bin Maryam. Tahun Masihi. Masihi itu nama Nabi Isa. Kita sebut Masih Isa bin Maryam. Masih Isa bin Maryam. Tuan-tuan, jarak Nabi Isa dengan kita apa tahu? Siapa tahu? Jarak Nabi Isa dengan kita apa tahu? Tak tahu? 2026? Loh. Ada? Tu tahun apa? Ada? Jarak Nabi Isa kita berapa tahun? 2026. Tahun tu tahun Masihi. Nak kena tibai sungguh ni. Ada? Itulah jarak kita dengan Nabi Isa, lebih kurang lah. Sebab mereka Al-Masihi tu nama bagi Nabi Isa. Sebab itu tahun ini diguna sangat oleh orang Kristian, dan diguna juga kita. Cuma orang Kristian dia menganggap Nabi Isa ni sebagai anak Allah. Kita menganggap Nabi Isa, bukan anggap, akidah kita ialah Nabi Isa ialah Rasulullah. Tapi tahun Nabi Isa ini diguna banyak oleh orang Al-Masihi, orang Kristian. Kerana Masihi Isa bin Maryam, Allah sebut dalam Quran, gelaran Nabi Isa tul Masihi. Dajjal pun Masihi juga, gelaran dia sama. Cuma Dajjal gelaran Masihi itu makna sapu. Kerana mukjizat Nabi Isa, bila dia sapu mata orang buta yang tak ada biji mata, celek. Jadi dia gelaran Al-Masihi. Dajjal dia gelaran Al-Masihi juga, tapi beza lah dengan Isa. Beza jauh langit bumi lah. Dajjal ni kafir, Nabi Isa tu Rasul.
Nabi Isa ni nak gelaran Al-Masih, nak Dajjal gelaran Al-Masih. Kan kita minta lepas mayang kan? Wa'udzubika min fitnati Masihid Dajjal. Pandai pun. Ada ni. Nabi Isa tadi sebut Masih Isa bin Maryam. Makna masaha tu makna sapu. Kerana Nabi Isa ni bila sapu mata orang buta, tak ada biji mata celak. Mana ada orang boleh berubat lagu tu? Tak ada. Mata ni bila buta lah. Kalau dah selaput bolehlah pipi buang-buang selaput tu kan. Kalau sakit mata bolehlah berubat. Orang dulu kata kena pergi potong. Ada buat kok repuh lah ni. Pergi kerak buat apa dia? Kerak beras. Buh dalam buh dengan purung. Tu belajar di mana tak tahu tu. Kan zaman dulu sakit mata pergi tu kan. Cari purung jantan. Ni ada. Ambil berapa 3 zaman dulu sakit mata ambil 3 biji beras. Bubuh tu dia baca apa tak tahulah, dia kerak beras. Dia lega. Ada orang dulu punya ubat. Mana ada. Ini takat tu boleh lah. Kalau takat mata merah tu boleh lah berubat pakai purung jantan tu. Mana ada. Main yang tak ada biji mata ni boleh purung jantan. Purung jantan pun betina kan. Nabi Isa AS bila dia sapu mata orang yang tak ada biji mata, celak. Tu makna Masihi sapu. Lepas tu kita ada satu tahun, nama dia tahun Masih Dajjal. Dia kalau bahasa Melayu mudah, dia sapu rata di atas muka bumi ni waktu dia keluar. Maknanya semua Dajjal ni dia masuk semua. Orang repuh tak panggil Dajjal, panggil Dajjal. Itu kan. Dajjal sebut tu. Tak sebut dah, betulnya Dajjal. Ada panggil itu betul Dajjal. Tu semua tu Dajjal tu hatulah. Ada saya suka sebut bahasa-bahasa kampung ni tuan-tuan, dia bahasa dia lengkap. Saya dulu sebut bahasa lengkap. Tak macam bahasa-bahasa pekan, dia tak lengkap. Bahasa kita ni sepatutnya diangkat tau. Kerana bahasa kita lengkap. Saya sebut dulu kan, kalau kok pekan bila demam, dia sebut demam. Sebut demam. Kita kok kampung dah, dia ada nak demam dengan demam. Faham tak? Nak demam tu panggil apa? Seorang sejuk bahasa pekan dah. Bukan seruing ke? Ni orang rumput betul boleh jawab. Kalau bukan. Tak? Betul? Itu. Kok hijau panggil itu kan? Seruing ni dah nak demam, tak demam lagi. Nak demam. Betul tak? Bila demam betul pun sebut demam. Orang pekan tak ada, dia pakai demam je. Tidak pun nak demam. Jadi dia ada bahasa senang, seruing. Habis cerita. Ada. Gitu. Seruing tu dia faham dah tu, bukan demam lagi. Nak demam. Betul kan? Salah. Tinggal kampung lama ni. Keluar daripada umur 13 pergi mengaji pondok. Tapi ingat lagi lah bahasa-bahasa tu. Bahasa kampung ni patut kita kena angkat. Dia cukup bahasa dia. Dia cukup. Bahasa pekan kadang dia tak apa cukup. Dia ada bahasa. Kalau kita boleh ambil contoh-contoh lain tu lagi banyak. Dia ada hak ni, yang ni semua. Banyak lagi bahasa-bahasa yang lengkap. Jadi kita kena bangga dengan bahasa kita. Cuma saya lama sangat keluar umur 13. Nak balik, nak cakap balik hatu tu kadang tak mau jadi. Tapi kalau mengamuk budak-budak dia jadi je. Bila nak marah dia keluar. Darat dia tu. Dia tak? Itu. Baik. Tentu yang mati sekalian. Yang saya nak sebut tadi ni, tahun tadi ni, balik pada tahun kan, apa yang pergi jadi seruan tu tak tahu. Nak cerita tentang bahasa. Ada bahasa. Tahun Al-Masihi. Tuan-tuan faham dah tadi kan? Dia kata Dajjal, dia buat Dajjal. Dajjal, bukan Dajjal tu sebut. Dia buang qalqalah. Tuan-tuan bisa dengar tak? Orang-orang kok pekan, dia pun nak sebut juga poka. Bukan betul poka. Sudah. Hak benarnya poka. Dia ada qalqalah tentu kan? Orang pekan-pekan bila sebut poka tu panggil poka. Dia poka. Tak betul. Bahasa betulnya ialah poka betulnya tu. Itu. Sama juga. Itu. Bila orang kampung betul je boleh sebut poka tu betul.
Kalau hak pekat-pekat kau lupa dia pun nak sebutkan macam tu, dia panggil poka. Ada. Poka tu kayu poka tu. Ubat tasbih tu. Ada. Tu poka kan. Nah itu. Baik. Dan gelaran Al-Masihi Dajjal ini maknanya sebab dia meratai bumi. Dia masuk semua kok kampung, dia sapu rata. Tu panggil Masih Dajjal. Dia sapu rata. Kecuali Mekah Madinah tak masuk. Kerana malaikat jaga. Tempat lain dia masuk semua. Tu nama Masih Dajjal. Dia sapu. Dia ingat terrepuh dia. Repuh pun Dajjal mai. Dia repuh sama. Repuh. Nah itu. Tu maknanya. Baik. Tu Masih Dajjal. Baik, tuan-tuan sekalian, bangsa ni dia ada tahun dia. Tahun baru Cina, dia ada tahun dia. Kalau orang-orang apa dia ni Thailand, dia ada tahun dia. Jadi bila dah Islam mula berkembang, zaman Sayyidina Umar dah Islam berkembang. Gamno-gamno ada di Rom, ada di Parsi, ada di Mesir, ada di mana. Gamno-gamno ni dihantar surat mari kepada Amirul Mukminin di Madinah. Tapi bila mereka nak tulis surat, mereka tak tahu nak buat tahun apa. Masa tu tak buat tahun lagi. Tak tahu nak buat tahun apa. Takkan nak buat tahun Masih, tak macam tak kena pula. Hak ni orang Kristian pakai. Takkan nak buat tahun gajah. Tahun gajah ni zaman jahiliah pakai. Jadi gubernur Sayyidina Umar mengambil keputusan hantar surat tak usah bubuh tarikh. Pasal tak ada tarikh. Nak bubuh tahun-tahun ni rasa macam tak kena. Tuan-tuan, apa jadi kalau kita terima surat tak ada tarikh? Kalau kita terima surat tak ada tarikh, apa jadi? Mana kita tahu surat ni lama ke baru? Tak ada. Sebab tak ada tarikh. Nombor satu sekali bila terima surat, kita akan tengok tarikh. Bahkan kalau tulis cek sejuta pun, cek tu tak ada tarikh, tak laku. Cek tu. Ataupun tarikh silap, tak laku. Ada. Walau sejuta, 2 juta pun nak cerita kata tarikh ni penting. Bahkan tarikh pun bahasa Arab. Lalu zaman Sayyidina Umar, masa itu sahabat-sahabat masih ada, ramai. Lalu sahabat-sahabat ni duduk bincang mesyuarat nak buat satu tarikh Islam. Bentang kalah peristiwa-peristiwa yang berlaku pada Nabi SAW. Ada Isra wal Mi'raj, ada peristiwa nuzulul Quran, ada peristiwa Uhud, ada peristiwa Badar, ada peristiwa Khandaq. Banyak peristiwa besar yang berlaku pada Nabi. Dalam banyak-banyak yang besar, dipilih hijrah ini menjadi tahun Islam. Makna nak cerita kata hijrah ini besar dan sangat besar hijrah ini. Dengan hijrahlah Islam mula berkembang. Dengan hijrahlah Nabi dapat tawan balik kota Mekah. Dengan hijrahlah Nabi dapat mendaulatkan Islam, sahabat dapat mengembangkan Islam. Dengan hijrahlah Islam sampai termasuk ke kita ini. Hijrah besar. Kerana tuan-tuan sekalian, ada 2-3 perkara yang Nabi-Nabi buat. Yang pertama, kata Nabi, semua Nabi-Nabi ternak kambing. Bukan Nabi Muhammad, semua Nabi belah kambing. Kita tak mau belah kambing, belah kucing. Ini ada. Nabi-Nabi belah kambing. Semua Nabi belah kambing. Yang keduanya, Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, para Nabi alaihi wassalatu wassalam, kebanyakan Nabi-Nabi ini mereka berhijrah. Mereka berhijrah. Dia tak duduk satu tempat. Kenapa? Hijrah ni satu fitrah. Dia nak berjaya, nak maju, nak berkembang, kena hijrah. Tidak, tak boleh. Pokok kayu pun kena hijrah. Kalau pokok kayu tak hijrah, dia tak berkembang. Tuan-tuan kenal tak pokok pisang mas? Tanya rumpuh pula. Pisang mas. Pisang mas ni anak banyak kan? Naik satu pokok, berunyuk anak tepi tu. Kalau anak tu kita tak pindah dia, bagi duduk tang tu, boleh jadi ke pisang mas ni? Boleh jadi ke? Nak tanya sekali lagi. Pokok pisang mas tanah pokok, dia naik anak satu. Lepas tu naik 2, naik 3, naik 4, sampai 20 duk geli. Biar duduk tang tu. Boleh jadi ke? Tak boleh.
Macam mana nak bagi dia gemuk, nak bagi dia subur, nak dapat hasil banyak? Kena pindah dia pergi tanam lain. Kalau biar duduk buah pokok dia tu, Melayu panggil nak hidup tak ambuh. Nak mampu pun tak ambuh, tenang cerita. Nak hidup tak mau, nak mampu tak mau. Melayu panggil nak hidup tak mau, nak mati segan. Nah kan? Itu. Dia kena ambil anak pisang meh tu, ubah tempat lain. Tak payah tunggu lama. Tunggu tengok seminggu dua, dia mula buka. Nak cerita kata, hijrah ini satu fitrah. Kalau nak berjaya, kena hijrah. Kena hijrah. Buah pokok cempedak, ada anak cempedak, tapi boleh jadi ya? Anak cempedak hadap buah pokok cempedak, boleh jadi? Tak boleh. Dia kena ambil anak cedak buah pokok cempedak tu, pindah pergi tanam lain, baru jadi. Allah pun tunjuk dunia ni kena berhijrah, kena bergerak, baru dia maju. Air yang bertangkung dengan air yang mengalir, mana baik? Mana baik? Di sini air bertangkung, di sini air mengalir, mana bagus? Air mengalir lebih bagus daripada air bertangkung. Nak cerita kata berjalan berhijrah ini bagus. Allah sebut qul siru fil ard. Berjalan, kata oleh Muhammad, berjalanlah di atas muka bumi ini. Berjalan. Tengok. Tuan-tuan, bolehkah saja-saja kita sembahyang zuhur 2 rakaat? Malah buat 2 sudahlah. Haram dah. Kalau kata boleh saja-saja buat, kapiak tu. Tapi kalau kamu berjalan, bukan kata boleh, lebih baik daripada 4 buat 2 cukup. Allah hadiah lagi 2 free, pahala sama. Dan pun akan lebih lagi. Sembahyang 2, pahala banyak pada 4 lagi. Untuk orang yang berjalan. Nama dia musafir. Kenapa Allah suka? Bukan sekadar itu sahaja. Bukan sekadar itu sahaja. Boleh campur. Maghrib boleh buhlah Isya, ataupun Isya buhlah Maghrib. Zuhur boleh buhlah Asar, Asar boleh. Untuk orang yang berjalan. Allah suka. Dan kalau berjalan bulan Ramadan boleh buka puasa. Tak haram. Dan Nabi sebut ada 3 doa yang dimustajabkan oleh Allah. Pertama, doa orang yang kena zalim. Doa mustajab. Sebab tu orang yang kena zalim jaga doa pelik-pelik. Kerana doa dia mustajab. Sebab tu kadang-kadang kok kampung, kok pekan pun ada. Adik ini tu, dalam keluarga ada 5-6 beradik, 7-8 beradik. Hak adik ni dia peluang mengaji pandai lagi. Hantarlah pergi mengaji luar nu, mengaji pergi masuk universiti tu. Hak kok abang-abang ni mengaji kat juz 3 bodoh sikit. Ni tak pun nak reti lah, ada tidak tak mengaji langsung. Nak buat mana ada adik je boleh pergi. Boleh mengaji pandai. Bukan semualah kan. Dia ada betul. Dia pusing main lepas pak dia mati. Kilah main. Suruh kok dia sign gitu, sign gini, semua nama-nama tengok buh nama dia. Hak tu nama-nama tanah semua buh nama dia. Hak kok dia hak tak reti po ni, hak bodoh ni. Tengok demo suruh sign, ku sign lah. Dah tak tahu apa. Pasal dia ni hak cerdik sikit. Cerdik kena ke dia. Nada. Tapi ingat, takkan dia tak reti bangun tengah malam berdoa bahawasanya dia kena zalim. Doa dia mustajab. Kata Nabi, doa orang zalim, orang yang kena zalim macam anak panah yang berjalan di waktu malam, tepat kena sasaran dia. Jangan. Kalau kamu cerdik pun, kamu jangan duk putar alam sini-sini apa semua. Takkan orang tua ni tak reti, tak ada tangan minta pada Allah, ya Allah, aku ni kena zalim, aku ni kena inayah. Apa pun aku tak dapat. Kerana kata Nabi, doa orang kena zalim dimustajabkan oleh Allah. Yang kedua, doa orang berpuasa, Allah mustajabkan. Yang ketiga, doa orang musafir. Bahkan dalam asnah zakat ada satu, nama dia Ibnu Sabil, anak jalanan. Maknanya Allah suka kita berjalan, tengok kebesaran dia berjalan.
Sebab tu tuan-tuan saya selalu nasihat, kalau kita ni anak-anak dah besar, duit dah ada, segalanya dah cukup apa semua, anak-anak pun mereka ada kerja di sini apa semua, duit yang kita dah ada tu berjalan lah. Kalau tak apa ada duit, berjalan kot Perak ni saja, ada duit lebih sikit, berjalan jauh sikit. Kalau ada lebih sikit, berjalan pergi luar negara, tak apa, berjalan pergi. Dulu kita kerja teruk laki bini, kau duduk kau sepenih ni tak pergi mana, duduk kau reput kau, duduk main gitu je tuan-tuan sekalian. Keluar tengok, qul siru fil ard, berjalan kamu di atas muka bumi, tengok. Kerana Nabi SAW berhijrah ini membawa kejayaan. Jadi saya kata tadi, Nabi Ibrahim orang mana? Dia orang Iraq. Dia hijrah pergi mana? Pergi Palestin. Nabi Ibrahim berdakwah ni tuan-tuan sekalian di Iraq, di Babylon itu berdakwah, berdakwah sekian lama berhadapan dengan Namrud sampai dia kena bakar dalam api. Namrud bakar dalam api. Allah sebut ya nar kuni bardan wa salama Ibrahim, wahai api jadilah sejuk dan selamat Nabi Ibrahim. Allah selamat Nabi Ibrahim. Tapi dakwah sekian lama tuan-tuan sekalian, tahu apa orang ikut dia? Orang tak ikut. Seorang je ikut, Lut. Nabi Lut tu, masa tu tak Nabi lagi, seorang ikut, hal lain tak ikut dia, Nabi Ibrahim. Nabi-Nabi ni sabar tu. Sebab tu kata Nabi di akhirat nanti, Nabi-Nabi ni dia bangkit bersama umat dia. Kata Nabi ada umat dia yang bawah pada 40 orang. Ada Nabi umat dia ada 2 orang. Ada Nabi umat dia bangun seorang, umat dia tak ada, pakat tak ikut semua. Sabar saya kalau mari malam ni ada 2 orang saya balik. Ada ceramah apa 2 orang ni, ada dia balik. Tapi Nabi tahu ada umat dia seorang je, berdakwah beratus tahun seorang je. Sabar sungguh lah. Saya kata tadi lah main-main tengok ada apa orang tak tahu, 2 orang minta maaf lah aku nak balik dah. Nah itu sabarnya Nabi ni. Nah, betul Nabi. Sebab tu kata Nabi, aku berbangga dengan umatku yang ramai. Umat Muhammad paling ramai, kata Nabi, aku bangga. Itu Nabi kata, Quran bersebut kan, fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Kawinlah kamu daripada perempuan, kawin 2, kawin 3, kawin 4. Kalau kamu takut tak adil, 1 cukup. In khiftum alla ta'dilu fawahid, 1 cukup. Suruh kahwin. Betul ada di Johor tu dia kahwin 10 zaman dulu. Ada seorang bawa ajaran tak nama Abu Talib, bukan Abdul Muttalib, Abu Talib. Ada di Johor dulu beberapa tahun dia kahwin 10. Bila dibawa pergi, dia bawa tu ajaran dia kahwin 10. Tanya pejabat agama, tanya apa siapa kahwin 10? Tu Quran suruh. Mana ayat mana Quran suruh kahwin sampai 10? Dia baca fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha. Dia pergi campur. Dicampur. Kahwin olehmu daripada perempuan 2. Kalau tak mampu 2, kalau mampu 3. 2 japur 3, 5. Kalau kamu mampu lagi 4. 4 japur 5. Kalau takut tak ada 1. 10 dia tiba 10. Nah gitu. Dia kata Quran tu 10 dia. Tu orang tafsir Quran ni tak mengaji belajar sesat tu. Entah sekalian. Nabi berbangga dengan umat dia ramai. Bangga dengan umat dia ramai di akhirat nanti. Ada orang sekarang dia plan kahwin tak mahu anak. Ada. Dia plan siap-siap. Dan Nabi berbangga dengan umat dia ramai. Tak apalah. Dia nak ceritanya, kata Nabi SAW, ada seorang Nabi ni tak ada umat. Bangun ke duduk seorang tak ada umat. Nabi-Nabi ni banyak ke 25 orang? Ratus ribu. Ya 25 orang. Itu yang wajib diketahui secara tafsiri. Bayangkan tuan-tuan, bakit akhirat tak ada umat kau duduk seorang. Nah itu. Nabi Ibrahim tu dia di Babylon itu, tahu dia keluar dia tu dengan Lut je ikut. Sabarnya. Sebab tu ada ustaz-ustaz tu tengok mengajar masjid. Itu. Dia
Mai maghrib ramai tu dia. Ramai. Masa dia nak ajak lagi tinggal 3 orang. Hak lain tak okok di luar semua. Ustaz pun mengajar. Ustaz ni sabar tau. Kalau aku tak main dah. Untuk sekalian tau. 3 orang. Paling lebih 4. Sebab tiang ada 4. Tiang satu. Begitu. Ni sabar Ustaz tu mengajar ni. Tuan-tuan sekalian. Baik. Bangkit. Bila Nabi Ibrahim keluar daripada Iraq tu, Nabi Ibrahim pergi ke Palestin. Dia duduk di Palestin. Nabi Hud dia pergi ke satu tempat nama dia Sodom, Laut Mati. Dia pergi duduk kat situ. Jauh sikit kalau kita bisa sampai Palestin, kalau lah ni panggil Jordan. Hud duduk situ. Dia duduk sini. Pindah tahu daripada Iraq dan Palestin. Jauh. Daripada Palestin pula Nabi Ibrahim pergi ke Mesir. Di situ kahwin isteri nama dia Hajar. Isteri dia seorang lagi nama dia Sarah. Daripada Mesir pula Nabi Ibrahim pergi mana? Pergi Hijaz, Mekah. Dia bina Kaabah. Tuan-tuan sekalian, bayangkan zaman dulu punya berjalan. Bukan jalan satu daripada satu negeri ke satu negeri, daripada satu negara ke satu negara. Orang dulu dah berjalan dah. Dah menggembara dah, dah hijrah dah. Ni tuan-tuan, Palestin nak pergi Iraq dekat ke? Iraq nak pergi Palestin dekat? Palestin nak pergi Mesir dekat ke? Mesir nak pergi Saudi dekat ke? Kalau naik kapal terbang Mesir sekarang 2 jam. 2 jam. Dulu jalan kaki. Berjalan. Tu yang kata mengembara ini, berhijrah, berpindah ini adalah sunnah para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Tu Nabi tunjuk kita. Betul tuan-tuan, kalau kita rasa kita nak berhijrah, hijrah. Ada juga saya dengar pada tu. Dia duduk kampung masa tak payah sangat nak pergi duduk pondok. Duduk pondok. Hijrah tu. Tapi ingat nak pergi duduk pondok seronok, mana ada pondok seronok? Bohong. Untuk sekalian. Yang masalahnya pergi duduk pondok nak seronok. Manusia ni di mana pun sama. Tahu kadang-kadang di pondok lagi kuat kali pada kampung. Aku tahu lah aku ada pondok. Duduk kalau pondok kawan ni kata, kawan ni kata, kawan ni. Tempat mengaji syaitan lagi banyak. Ada. Banyak. Dia pun kata payah tengah kawan duduk keling dengan ni pip cari pondok lain. Teruk lagi pada pondok ada duduk tu. Apa dah muka hang? Itu sudah dia. Nak cari hak tempat hak indah seindah-indahnya syurga ya. Kalau dunia ni memanglah ada penyakit tu. Nanti sekalian, kadang-kadang duk pondok pun ada kluster kat ni geng-geng cikgu-cikgu pencing. Sama-sama cikgu pencing. Ada. Ni geng-geng hak tahu pun ada duit, geng tak ada duit. Tak pada duk pondok, belagak. Nanti sekalian, ada passion tu. Dia berkawan dengan geng-geng dia saja. Ni geng-geng ni. Itu, harap pun Ustaz Ishak tak ada lah panggil lagu tu. Nanti sekalian. Dia geng-geng tu. Tapi kena sama. Tapi kena cek-cek juga duk pondok tu. Dan macam-macam zaman akhir zaman ni tau. Macam-macam. Saya cerita dulu. Pondok saya dulu macam tu lah. Orang tua boleh belah ulat dalam pondok. Aku pun takut. Dia boleh belah. Tok guru pun takut. Belah ulat perempuan. Ni tau. Itu. Ada seorang tu kita ingat dia duduk dengan cucu dia tau. Kan dia umur 60 dah. Cucu umur 20. Dia pun sebut cucu, kita cucu lah. Tapi bila perhati tengok naik motor pelik ni. Ada. Saat-saat keluar makan, saat-saat ini pos semua berjalan, pos semua ni. Boleh cek tengok, bukan cucu. Anak ikan. Ada. Macam-macam. Tak apalah cerita dah. Tu nak berhijrah tu. Ada. Tu cerita dia. Hijrah ni bagus. Ada. Nak cerita berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat ni. Memang sunnah para Nabi. Sunnah para Nabi. Nabi Yusuf orang mana? Tak tahu. Nabi Yusuf. Sebab tu mengaji paling senang sekali mengaji di masjid. 20 tahun kan dia periksa. Ada? Senang. Ada? Ustaz tanya, ustaz jawab. Ada? Itu cerita dia. Mengaji semua. Semua ustaz. Ada? Saya dah tanya pula muka surat apa ustaz? Ni tu. Mengaji pondok dulu nombor 1, ustaz tanya muka surat apa? Tak tahu muka surat, balik. Mengaji masjid ni senang.
Dia tak ada perisau. Ngajilah 20 tahun pun. Mana tahu reti ke tak reti ke, faham ke tak faham ke. Itu boleh tanya ada soalan tak? Tak ada. Padahal bukan reti pun. Tak ada. Itu cerita. Masjid ni paling tenang ngaji. Baik. Nabi Yusuf dia orang Palestin. Abang-abang dia tahu dalam telaga buruk. Orang lalu ambil dalam telaga, jual Nabi Yusuf, lepas tu besok dijual lagi, dijual di pasar Mesir. Palestin pergi Mesir. Mesir, Nabi Yusuf. Dia kena penjara, masuk penjara, keluar daripada penjara jadi Menteri Keuangan Mesir. Bila jadi Menteri Keuangan Mesir, Nabi Yusuf panggil abang-abang dia mari balik. Abang-abang dia lempak masuk dalam telaga buruk ni, dia panggil balik. Maaf oh, tak ada apa. Kita berkelidik-beradik tak cakap 10 tahun dah. Pada adik abang kita bukan lepak masuk telaga pun. Ni kena lepak masuk dalam telaga sampai kena jual di Mesir tu. Dia bila dia jadi Menteri Pendarat Mesir, dia terima balik abang-abang dia, termasuk abang dia hak lempak masuk dalam telaga. Tu Nabi Yusuf. Dan dia panggil balik ayah dia mai, Nabi Yaqub. Maknanya Nabi Yaqub juga berhijrah daripada Palestin pergi ke Mesir. Nabi Musa hijrah. Nabi Musa. Musa orang mana? Nabi Musa orang mana? Jom tak tahu ni tahu. Nabi yang paling banyak nama dia Allah sebut dalam Quran, Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Musa dia orang Mesir. Izhab ila Fir'aun fa innahu tagha. Hai Musa, pergilah pada Fir'aun kerana Fir'aun ni melampau. Dan mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Nabi Musa dia jadi anak angkat Fir'aun. Fir'aun bela dia waktu kecil. Dia tengok perangai Fir'aun, perangai orang-orang Bani Israel, orang Kipti, dia tak puas hati. Dia pun nampak orang istana Fir'aun. Dia penampak saja, tapi takdir Allah mati. Punya penampak Musa tu mati. Yang dia tampak pula orang istana. Ada orang istana. Itu. Dia pun orang istana juga. Tapi dia tahu daratan, dia tak boleh tengok kezaliman yang dilakukan terhadap Bani Israel ni. Dia pun nampak mati. Orang beritahu Fir'aun nak bunuh kamu, hai Musa, kamu keluar. Kamu keluar. Lalu Nabi Musa keluar daripada Mesir pergi ke Madian. Madian. Perkampungan Nabi Syuaib. Tahu Madian kat mana lah ni? Sempadan Saudi. Kalau tengok plan, pergi ke Madian, sempadan Saudi tu. Lah ni kalau pergi Mesir, tuan-tuan sekalian, nak pergi ke Sinai sudah 12 jam naik kereta. Tu Nabi dia pergi lagi jauh. Pergi ke Mesir, pergi ke Madian. Duduk lama mana Madian? Dia kahwin dengan Nabi Syuaib, mah kahwin dia belah kambing 8 tahun. Nabi Syuaib kata kalau tambah lagi 2 yang tu suka rela. Lalu Nabi Musa tambah lagi 2 tahun. Jadi Nabi Musa duduk di Madian 10 tahun. Baru balik Mesir. Baru dia balik ke Mesir. Nak cerita kata Nabi-Nabi ni semua berhijrah daripada satu tempat. Nabi Nuh alaihi salam, bila banjir Nabi Nuh naik bahtera, dan bahtera tu berlayar selama 40 hari. Sampai bahtera tu mendarat di atas, bukan mendarat, berlabuh kan. Berlabuh di atas Bukit Al-Judi. Siapa orang kaji sekarang, Bukit Al-Judi ni ada sempadan Turki dengan Rusia. Di situ terletak Bukit Al-Judi, dan ada kapal atas tu, dan di situ salji sangat tebal, siapa pun tak boleh naik. Dan yang keduanya, tempat tu tempat sempadan antara Rusia dengan Turki. Tempat ni jadi tempat rebutan, tak boleh buat apa. Macam satu tempat rebutan apa dia ni, Pakistan dengan India, nama dia Kashmir. Itu jauh. Nabi, tuan-tuan, kalau kita fikir sekali kan, canggihnya kapal Nabi Nuh ini, tingkat atas manusia. Tingkat 2 ni binatang ternakan. Tingkat bawah sekali binatang liar. Masuklah gajah, rimau, singa, badak sumu,
segala ni boyo segala ada ni tingkat bawah sekali. Kat bawah duduk bawah. Hak atas ni lembu, kebau, gajah, apa lembu, kebau, hak jenis-jenis kambing apa semua dekat ni. Atas sekali manusia. Dan tuan sekalian bayangkan satu kapal berlayar selama 40 hari bawa semua binatang ni tak mati. Makan cukup, oksigen cukup, semua cukup. Macam mana kapal ni membekal semua oksigen, makanan apa semua? Tu orang buat kajian. Kapal Nabi Nuh dah ada kuasa elektrik. Dah ada kuasa elektrik. Tidak nak bawa macam mana? Orang nak bawa gajah seekor pergi Jepun pun susah. Ada riuh lah ni. 2 ekor kan? 3. 3 kan? Senang kan nak bawa gajah seekor nak pergi Jepun tu. Pada berebut suruh balik-balik lah ni tu. Ada? Ke sana? Teping lah punya kerja. Semua. Itu. Faham? Gajah. Ni bawa semua binatang. 40 hari. Tak mampu seekor pun. Tu nak cerita kata canggihnya kapal Nabi Nuh tu. Kita fikir nak bawa kambing seekor senang. Bawa kuda. Kena senang. Tapi semua ada. Tapi nak ceritanya berhijrah. Nak cerita hijrah ni boleh membawa kejayaan kalau kena cakap. Saya orang hijau, mungkinlah berjaya sikit kot pergi mengaji Pondok Lanai. Cik-cik umur 13 pergi duduk Pondok Pek Panjang, pindah pergi Lanai. Mari Sak kat Tanjung Pindang ni ngaji Sak, balik-balik ke duduk situlah sampai ni tu pindah pergi duduk Pulau Pinang. Ingat kalau duduk kok hijau lu ni bermutu ambil derian kot lu ni no. Tuan sekalian, dia yang boleh jadi manusia sikit ni pasal kita berhijrah. Saya ingat waktu pertama tumpang kereta orang pergi mengaji pondok tu, mak tak pi, ayah tak pi, siapa tak pi, tumpang kereta orang saja umur 13. Sampai masuk dalam pondok, ada pondok tapi dapur tak ada. Bukan tak ada dapur, bahagian dapur tak ada. Pi rabat bukit pula belakang tombek batang beretang buat dapur. Ada. Masa tu pakai dapur apa? Dapur minyak gas tu kan, tolak ni tu. Aduh, tu semua. Umur 13 pandai torah. Pi beli buat pondok nak runtuh, pi beli kayu sayung RM35. Boleh buat satu pondok. Tu kayu sayung. Buat semua. Buat. Tu semangat hijrah. Pergi. Duduk biar tu. Duduk pondok tu bila sampai teringat nak balik, ingat satu je. Ingat kat kambing di rumah. Teringat sungguh-sungguh kat kambing tu. Gagah duduk. Kalau boleh balik dah. Tapi itu kata berhijrah, pergi duduk. Ingat kalau duduk kampung saja, takat kampung sajalah. Tu cerita dia. Sebab berpindah daripada satu tempat ke satu tempat tu bagus. Sebab tu Nabi SAW yang akhirnya Nabi panjanglah nak cerita pasal hijrah ni sampai di Madinah. Apa tugas Nabi buat tu? Nabi satukan Aus dan Khazraj, Nabi satukan. Nabi satukan Muhajirin dan Ansar, Nabi satukan sampai jadi adik-beradik dan betul-betul satu. Nabi buat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi. Itulah Madinah mula berkembang apa semua. Nak cerita kata tuan-tuan, umat Islam nak kuat, nak hebat, tuan-tuan sekalian, umat Islam kena bersatu. Itu satu je. Kalau umat Islam berpecah, tu semangat hijrahnya Nabi tunjuk persatuan Islam tu. Ada persatuan Islam tu. Itu penting. Tapi kita tengok sekarang berlaku perpecahan umat Islam. Dalam perpecahan kita nak tunjuk penyatuan, sedangkan kita sedang berpecah lagi. Inilah benda yang sangat menyedihkan. Dan mudah-mudahan satu hari umat Islam boleh bersatu seperti mana Nabi satukan Aus dan Khazraj, Nabi satukan Muhajirin dan Ansar. Yang kita dah baca doa Rabbana Allahumma ighfir lana ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang seiman dengan kami, dan jangan jadikanlah dalam hati kami ni dengki pada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, sungguh Kau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sekadar itulah tuan-tuan dapat saya sampaikan pada malam ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita. Saya mohon ampun dan banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa salah silap. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi